Animasi Kreatif Pengajian Malaysia. Assalamualaikum. Saya Muhammad Zayed Aish. Ni hao, nama saya Mifzah Danish bin Zikri. Saya pula Hazmi Asif. Hai, nama saya Jazilan Irfan. Mari bincangkan bagaimana rukun negara yang pertama menjaga keharmonian agama dalam masyarakat di Malaysia. Rukun negara ialah ideologi kebangsaan yang menjadi tunggak dalam membentuk perpaduan dan keharmonian di Malaysia. Prinsip pertama rukun negara iaitu kepercayaan kepada Tuhan. Rukun ini menekankan kepentingan mempercayai dan mengamalkan ajaran agama masing-masing. Dalam masyarakat majmuk seperti Malaysia, prinsip ini menjadi asas kepada keharmonian antara agama kerana ia menggalakkan sikap saling menghormati, toleransi dan pemahaman terhadap perbezaan kepercayaan. Sifat tidak mengendahkan prinsip kepercayaan kepada Tuhan boleh menjejaskan perpaduan kaum kerana ia mengurangkan rasa hormat antara agama, melemahkan toleransi dan boleh mencetuskan salah faham serta perpecahan dalam masyarakat. Penyelesaian untuk berdamai. Kalau ada sebarang provokasi, pihak kerajaan perlu mengambil tindakan yang tegas. Contohnya, pertama, mendenda orang yang menimbulkan kegelisahan. Yang kedua, menambahkan silibus pendidikan tentang perkauman dan keagamaan. Mencegah konflik dan ketegangan agama. Faktanya, ketidaksefahaman dan atau penghinaan terhadap agama lain boleh mencetuskan ketegangan. Kepercayaan kepada Tuhan menggalakkan empati dan larangan terhadap fitnah, hasad dengki dan keganasan. Prinsip saling menghormati. Setiap individu menghormati agama, kepercayaan dan amalan orang lain tanpa mempersoalkannya atau menghina. Contohnya tidak membuat kenyataan sensitif terhadap ibadah atau perayaan agama lain. Prinsip toleransi. Memberi ruang kepada orang lain untuk mengamalkan agama mereka dengan bebas dan aman. Sebagai contoh, penganut agama lain tidak mengganggu aktiviti keagamaan seperti solat Jumaat, perarakan taipusam atau upacara keagamaan lain. Berikut adalah contoh-contoh perayaan dan aktiviti keagamaan yang boleh dilakukan di Malaysia tanpa sebarang masalah. Jelaslah dengan mengamalkan prinsip rukun negara yang pertama dan mengamalkan agama masing-masing, rakyat Malaysia yang berbilang kaum sentiasa berada dalam keadaan aman dan harmoni. Kepercayaan kepada Tuhan sebagai prinsip pertama. Rukun negara memainkan peranan yang sangat penting dalam menyumbang kepada keamanan dan perpaduan hubungan antara kaum di Malaysia. Semoga semangat ini terus dipelihara dan diamalkan agar Malaysia kekal sebagai negara yang aman, harmoni dan sejahtera. Sekian, terima kasih.